Yes, I do. Katakanlah kau owner kepada mana-mana strata property, okay? Kau tahu bahawasanya bila kau beli unit ni memang kau akan dapat parking kenderaan kereta sekali, okay? Tetapi memandang kau mungkin kau tak ada kereta, kau cuma ada motosikal besar. Mungkin katakanlah dalam keadaan ni kau ada motor Versys 750 dan kau tak nak parking Versys 750 kau ni dekat parking motosikal yang telah dimana di dalam strata property ni. Kau nak parking atas petak kenderaan kau sendiri. Adakah perkara ni ini dilarang oleh undang-undang kita atau tidak? Okay, first of all, korang kena faham dalam undang-undang prinsipal iaitu Strata Management Act, dia tidak melarang mana-mana owner specifically untuk parking dekat mana-mana kawasan yang milik owner 100%. Tetapi di bawah Section 72, okay, dia beri kuasa kepada Joint Management Committee untuk buat bylaw, untuk buat undang-undang kecil, untuk buat house rule untuk mengawal selia strata property tersebut. So sekiranya lah memang JMC korang dalam house rule dia memang melarang orang-orang untuk memarkir motosikal di dalam petak kenderaan kereta, maka perkara ini sekiranya kau buat dan JMC berkehendak, mereka boleh claim motor kau dan mungkin kenakan denda untuk beri pengajaran kepada kau untuk tidak buat lagi. Mungkin benda yang orang buat ni mungkin doesn't make sense to you, tetapi kepada orang-orang yang tak pakai kenderaan motor, mungkin bila kau parking dekat situ, kalau tiba motor kau terlanggar orang lain atau motor kau jatuh kena kenderaan orang lain, benda tu akan mengakibatkan kerugian. Normally that is what the reason why JMC kenalkan larangan untuk parkir motor dekat mana-mana petak parkir kenderaan kereta, okey? Tetapi dalam benda ini kau kena faham bahawasanya selagi mana JMC tak pernah regulate benda ni, tak ada dalam mana-mana bylaw, mana-mana undang-undang kecil, mana-mana house rule yang kata perkara ini dilarang, maka owner dekat tapak parcel tersebut yang memiliki parkir tersebut boleh meletakkan apa-apa jenis kenderaan di atas petak parkir tersebut. Sebab apa? Sebab mengikut SPA, mana-mana tempat yang 100% milik owner bukanlah common property, maka JMB tak boleh suka-suka menghalang owner ni daripada mendapatkan enjoyment over the particular plot, okey? Dan sekiranya pihak JMC memang nak kenalkan bylaw perlu dikenalkan semasa AGM, perlu diperdebatkan dan kemudiannya secara formalnya dimasukkan dalam house rule, barulah perkara ini boleh di-enforce secara berleluasa di dalam kawasan strata property tersebut, okey? Sekiranya korang belajar sesuatu, aku minta korang drop komen, yes I do.